Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Welcome to Masjid Sultan TikTok Kadi for today. Tapi hari ini I'm alone lah. Ya, jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada hari ini dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. May Allah Subhanahu Wa Taala bless us with His rahmah and barakah insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. So insya-Allah pada hari ini kita cuba nak berkongsi tajuk kita pada episod yang kali ini, episod yang keempat. Jadi sebelum saya nak sebut episod keempat tajuknya, saya lihat belum lagi yang tap-tap screen. Bolehlah tekan love, ya, tekan-tekan banyak-banyak, tap-tap. Ya, insya-Allah mudah-mudahan setiap tap tu memberikan kata orang tu make it viral. Make it viral supaya orang lain pun dapat manfaat dia. Ya. Jadi bolehlah tap-tap screen siapa-siapa yang baru datang. Insya-Allah selamat datang semua yang hadir. Alhamdulillah. Baik. So topik kita pada hari ini, Ramadan brings us closer, not apart. Ramadan itu bulan yang mendekat, bukan yang menjauh. Jadi apa sebenarnya kita nak berbual ni? So kalau kita nak tahu, saya akan mula seandainya ada yang tap-tap screen. Ya, sebab saya tengok belum ada yang tap-tap screen. Jadi siapa-siapa yang baru masuk atau baru perasan, ada TikTok Kadi lah hari ni. So tolong viralkan, tolong share, like and share. Boleh? Boleh bantu saya? Yes, terima kasih. Alright, siapa yang baru masuk silakan boleh tap-tap screen. InsyaAllah kita akan perbahaskan topik yang mungkin sangat dekat dengan kita, terutamanya sebagai pasangan, ya, suami isteri maupun yang belum berpasangan, ya, mungkin mengambil ini sebagai ilmu ataupun perkongsian insya-Allah. Yang baru masuk silakan tap-tap screen, ya. Say hi. Kalau siapa di sana yang baru masuk, kalau saya tanya tu bolehlah tekan satu, ya. Maknanya you all wujud lah, insya-Allah. Cuma hari ni saya keseorangan. Saya tak ada teman saya iaitu Ustaz Hanan. Maklumlah hari ni hari Ahad. Kita nak try sekali-sekala kita buat hari weekend, hari cuti ataupun off day, rest day. Jadi boleh saya dapatkan respon daripada penonton. Dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tekan satu. Cek, tes. Bismillah, bismillah, bismillah. Ramadan tiba. Okey, siapa yang baru masuk boleh dengar suara saya, tekan satu. Boleh, ya? Dengar, ya, suara saya. Silakan tekan satu. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar nanti. Sebentar lagi. Okey, dah ada yang respon. Okey, selamat datang yang baru sampai. Kalau dengar suara saya, please put in the chat number one, if you can hear me. Alright, siapa yang bermasuk silakan. Bolehlah tap-tap screen. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Okey. Alright, sebagai permulaan, insyaAllah mudah-mudahan dalam masa 30 minit ni kita dapat sedikit sebanyak kita menyentuh berkaitan tentang Ramadan, ya, terutamanya pasangan suami isteri, ya. Mungkin kita lebih nak dapatkan penjelasan lah berkaitan tentang bulan Ramadan ni, apa yang kita boleh dapat manfaat kita sebagai pasangan suami isteri. Adakah bila kita masuk bulan Ramadan saja kita buat aja, ya, maksudnya kita punya hubungan suami isteri ni kita tak jaga, kita rasa macam kita ni nak fokus kepada ibadah, ya. Sedangkan kita berpasangan ni, suami isteri kita duduk serumah, sebenarnya banyak benda yang kita buat, ya. Maknanya apa nak dapat daripada pahala ibadah, ya. Jadi ibadah ni bukan hanya kita fokus kepada atas tikar sejadah untuk kita solat dan sebagainya. Banyak lagi perkara yang baik yang boleh kita lakukan. Alright, tu yang kita nak cerita pada hari ini. So jadi saya nak tanyalah secara jujur sedikit, Jadi bulan Ramadan ni, sebab tajuk kita adalah Ramadan bulan mendekat, bukan menjauh, atau Ramadan brings us closer, not apart, ya, terutamanya sebagai pasangan suami isteri. Jadi saya nak tanya,
Ramadan ini, kalau sesiapa kat sana yang sudah berumah tangga, ya, suami isteri, agak-agak makin rapat ke atau makin senyap? Kalau siapa rasa makin rapat, okay, bila dia masuk bulan Ramadan saja, hubungan dia suami isteri tu semakin rapat, semakin close, atau semakin senyap, semakin dia buat dia diamkan diri, ataupun dia buat silent treatment, dia fokus kepada ibadah. Aku nak solat lah, jangan ganggu aku nak baca Quran lah, ya, I don't have time for you lah, ya, sebab I nak fokus kepada ibadah I. Please lah, I dah ambil cuti ni, dah ambil annual leave sebulan ni, saya nak fokus kepada ibadah, saya nak datang ke masjid. I don't have much time for you, especially to my wife, contoh katakanlah, ya, untuk isteri kita ataupun untuk suami kita. So kalau seandainya makin rapat, tolong tekan 1. Okey. Kalau makin menjauh, pakai emoji ya. Pakai emoji Okey, emoji apa Emoji love kan. Okey, kalau makin rapat, makin apa kata orang tu, semakin intim, tekan ataupun kita kasih send emoji love. Tak kisahlah love warna oren ke, merah ke, hijau ke, tak ada maksud. Yang penting love tu simbolik, maknanya dia tanda sayang. Okey, makin mendekat. Kalau seandainya makin menjauh, Ustaz, saya rasa bila saya masuk bulan Ramadan ni, saya rasa macam heartbroken sikit lah, Ustaz. Sebab kita tengok macam dia ni fokus kepada ibadah dia, tapi macam dia punya relationship kita ni makin senyap pula. Istilahnya cold treatment ataupun kita kata silent treatment. Kalau silent treatment ke apa ke, bolehlah letak broken love boleh okey. Tapi tak apa, bukan istilahnya kita nak cari negativity, tak. Kita just nak tahulah sedikit sebanyak you all punya kata orang tu suasana apabila masuk bulan Ramadan. Okey, boleh, sila, jangan malu, jangan segan. Siapa yang rasanya, soalan saya, siapa yang baru masuk ni, soalan saya adalah bulan Ramadan kali ini, ya, sebagai pasangan suami isteri, kita semakin close, semakin rapat ataupun semakin menjauh? Kalau semakin close, type love. Kalau semakin jauh, letaklah just simbolik saja, broken heart. Ataupun macam mana, tak apalah, itu je lah yang saya boleh. Okey, alright. Okey, kebanyakannya love. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan siapa-siapa sahaja sana, sebagai seorang suami maupun sebagai seorang isteri, mudah-mudahan hubungannya senantiasa istiqamah, menjadi rapat. Alright, itu yang kita nak tekankan lah berkaitan tentang bulan Ramadan ini, ya. Kalau yang pizza tu dia letak balut tu, kira broken ke dia love? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Big Mama. Okey, kejap saya cuba tengok kat skrin sini. Okay, sambil-sambil tu tap screen please. Tap screen, insyaAllah bermanfaat. Dalam masa beberapa minit ni saya nak kongsikan beberapa soalan-soalan yang mungkin mendekat untuk diri kita, ya. Mana? Okay, baru masuk. Tak, saya nak tengok lebih dekat lah ni, macam jauh sangat, tak nampak. Okay, alright, saya tengok Okay, love pizza. Saya tadi tanya, so pizza kita healing heart, InsyaAllah. Big Mama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, terima kasih atas responnya. Alhamdulillah, siapa-siapa yang menonton di sana dalam 14 orang, ya, 15 orang, Alhamdulillah. Siapa yang baru masuk, tap screen please. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita tap screen menunjukkan kita betul-betul nak dapatkan ilmu atau perkongsian. Baik, jadi soalan yang kedua untuk anda. Okay, tadi cakap pasal bulan Ramadan ni dia mendekat, dia makin rapat ataupun semakin jauh kita punya hubungan bila masuk Ramadan. Okay, second question is about bila kita masuk bulan Ramadan ni, kita punya nikmat puasa tu sebenarnya dia buat kita jadi orang yang lebih humble ataupun lebih ego. Itu dua perantaraan yang berbeza, ya. Bila kita puasa ni, semakin kita puasa,
kita punya ego tu semakin meningkat ataupun semakin menurun. Kalau semakin menurun tu adalah positif, tapi semakin meningkat tu kita kena improve. Saya tak cakap negatif, tetapi kita boleh improve kita punya emotional kita. Alright? Okay. Jadi itu saya punya soalan yang kedua. Jadi kalau kita puasa ni, keegoan kita ni semakin atas ataupun humble. Kalau humble, bolehlah kasih emoji doa. Bolehlah doa tu humble lah. Kalau yang tak humble tu, bolehlah tekan nombor 2 ke. Maaf lah, saya spontan je. Saya tak tahu apa nak kasih emoji, tak boleh bayangkan. Jadi kalau siapa yang ego dia makin, apa kata orang tu, lentur, relax kan, calm, dia punya cara nak berbual dengan suami isteri pun alhamdulillah dia berbual dengan cara baik. So letakkan tangan begini, show your emoji, tangan gini. Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah semakin humble aku sesama pasangan. Kalau kita tak humble, ego kita makin meningkat, okey, boleh letak fire lah. Senang lah. Tapi ni bukan saya nak datang untuk nak, siapa yang fire ni, kita nak menghukum. Tidak. Cuma kita nak, ni kira macam live kan, kita nak interact kan. So itu yang kita nak lah dapatkan, insyaAllah. Baik. So topik kita pada hari ini, Ramadan, bulan mendekat, bulan menjauh. Adakah ada bulan menjauh ataupun bulan yang mendekat? Okay, tapi topik tu dah beritahu lah, Ramadan brings us closer, not apart. Alright, kita dah tahu sikit sebanyak. Jadi saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang bermaksud, isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Dalam Englishnya, they are garments for you and you are garments for them. Jadi bila kita sentuh pasal pakaian, pakaian ni bukan maksudnya kita ni physically kita faham pakaian yang kita belilah, macam baju ke dan sebagainya. Pakaian maksudnya kita sebagai seorang suami, kita melindungi isteri kita. Kita sebagai isteri, kita menyantuni suami kita. Itu pakaian. Kira kan macam kita rasa lebih terlindung, kita lebih rasa safe space bila kita berumah tangga. Okay, itu maksudnya. Alright, bukan pakaian itu sebagai semakin kita jarak kita bila masuk bulan Ramadan aja. Okay, dah kasih preamp Okay, ni kalau masuk bulan Ramadan please don't kacau me bila I tengah baca Quran ni, please jangan nak apa ni berbual-bual dengan I nak fokus kepada Quran ni, I nak khatam. Begitu. Dia nak khatam, sampaikan dia kata dengan isteri dia. Contohlah dengan isteri dia kata, suami cakap dengan isteri dia, please sayang, bulan Ramadan ni I nak fokus lah. Last year I tak dapat nak khatam ni pasal you nak ajak I pergi ni lah, pergi keluar lah, apalah, cari baju lah dan sebagainya. I dah cakap kan sebelum Ramadan tu, belilah, pergi kedai beli. So dia dah salahkan macam gitu kan. So bulan Ramadan sebenarnya pakaian itu bermaksud kita senantiasa compliment each other. Kita menyempurnakan antara satu sama lain. Jadi insya-Allah dengan ayat ini kita faham that Islam itu dia menyusun fitrah kita. Sebab kalau kita faham tentang suami isteri, selalunya kita akan kaitkan dengan intimasi. Intimate. Intimasi. Tapi ketahuilah, di bulan Ramadan ini tak ada istilah katanya tidak boleh ada hubungan suami isteri. Kalau kita faham hukum siang, pastinya kita tidak boleh ada istilah persetubuhan. Tetapi bila waktu malam tu, itu adalah waktu yang sesuai untuk kita melakukan perkara tersebut, sebab itu adalah fitrah manusia. Fitrah kita sebagai seorang suami, fitrah kita sebagai seorang isteri untuk menyantuni antara satu sama lain dengan physical touch. But untuk kita fahamkan tentang intimasi, fahamkanlah bukan hanya physical touch yang kita perlukan. Kadang-kadang setakat kita cakap, kita appreciate, kita kata thank you my dear, terima kasih kerana siapkan sahur, terima kasih kerana siapkan juadah berbuka, thank you kerana iron my pakaian untuk I datang ke masjid.
Itu adalah salah satu intimasi yang kita faham. Pakaian yang kita faham adalah kita melindungi, kita menghargai pasangan kita. Kadang-kadang pasangan kita ni dia tak perlu macam kita nak kena peluk erat-erat, kita nak kita nak cium dahi dia dan sebagainya. Tidak, kadang-kadang dengan perkataan tu dia dah rasa dia appreciate, itulah dia rasa timbul kasih sayangnya. Begitu. Baik, saya nampak macam ada soalan. Salam Ustaz, macam mana kita nak maximize ourselves sepanjang last 10 days of Ramadan untuk kejarkan malam Al-Qadar? Okay, good question. Alhamdulillah. Walaupun soalan ini memang kata orang tu dia tak directly kena pada topik, tetapi insya-Allah saya cuba kongsikan sedikit. Jadi untuk kita nak, dia actually bila kita masuk bulan Ramadan yang terakhir ni, bukan untuk kita nak sprint, kita kejar, tak. Kita kena relax-relax. Okay, sebab kita tak nak quantity, kita nak quality. So bermaksud last 10 days banyak benda yang kita boleh buat. Okay, not only because of kita kena datang masjid. Datang masjid tu memang diutamakan, tetapi kat rumah sebagai ibu-ibu, katakanlah ibu-ibu mungkin tak dapat nak berpuasa. Adakah dia tidak ada opportunity untuk dapatkan malam Al-Qadar? Tidak, boleh. Jadi juadah sahur tu mesti nak kena kau-kau, juadah berbuka tu mesti nak kau-kau, kita gosokkan baju anak-anak, suami kita bila di masjid dia berwangi-wangi dan sebagainya. Apa-apa jua amalan yang baik itu adalah berbentuk sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah berbentuk sedekah. Tetapi kita buat secara konsisten. Jangan hari ni resepi kita sedap, sekali besok ni tak sedap. Kita nak konsisten. So apa-apa perkara yang kecil, yang mana kita mampu untuk buat secara istiqamah, secara konsisten. Jadi untuk kita nak maximize soalan daripada Sapu, okay, kita buat yang terbaik dan kita buat yang mana kita mampu. Alright? Every single moment tu kita niatkan, ya Allah, aku nak kejarkan 10 malam terakhir. So ini yang aku buat. Aku buat untuk keluarga aku. Aku baca Quran, aku berdoa, dan aku senantiasa melakukan kebaikan sesama sekeliling, maksudnya ahli keluarganya ataupun bukan ahli keluarganya, dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. Alright. Kita balik kepada topik kita. Okay, semoga apa yang saya berikan respon tu bermanfaat, insya-Allah. Nanti kalau saya ada tambah-tambah ke, saya ada something nak tambah, saya akan tambah. Saya kongsikan lagi satu. Berkaitan tentang hubungan suami isteri. Okay. Kita tahu secara hukum siang hari tu memang tidak boleh. Kita tidak boleh, kata orang tu dalam istilah bahasa Arabnya jima'. Okay, jima' tu kita buat hubungan intim bersama pasangan di siang hari. Okay, tu totally dia akan kata orang tu akan membatalkan ibadah puasanya. Tapi ada orang tanyalah, kalau jima' di waktu siang hari ni apa hukumnya? Maksudnya ada kena denda ke dan sebagainya? Yes, kena denda. Kirakan qada tu satu, qada puasa, kemudian dia denda kafarah. Kafarah ni ada 3 komponen lah. Satu, membebaskan budak lelaki. Ni dah tak adalah, dah tak kena konteks kita pada hari ni. Yang kedua, berpuasa. Ini khusus untuk si suami, bukan isteri. Isteri dia just qada puasa 1 hari je. Okay, yang si suami ni yang kena kafarah, yang kena denda. Dia kena apa tahu? Puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Berturut-turut. Maknanya kalau first day dia puasa, second day dia puasa, third day dia batal puasa, dia tak puasa, kena ulang balik first day. Dia macam reset itu. Alright? Kalau tak mampu, 60 orang fakir miskin dimakan. Kalau kita dapat info daripada pihak MUI sekarang ni, fatwa mengatakan kafarah 1 hari. Maksudnya bila dia nak bayar, dia nak satu orang tu kena bayar $4. So kalau 60 kali $4 berapa ratus 120, 240. Sekali kalau dia buat jimat di siang hari, maka dia kena bayar $240. Alright? Itu rate sekarang. Kalau dulu rate dia $10 for one packs. So now one packs $4. Ni atas dasar nanti boleh tengoklah info daripada pihak MUIS. Baik. Ada respon Kejap mana dia? Okey. Dah ada few lah. Kejap
Salam Ustaz, boleh seorang ibu masuk tangan bila anak dan menantu bermasalah? Okay, good question. Saya akan hold that. Yang atas sikit. Kan? Tak nampak. Mana teman host Ustaz bagi satu tu? Rindu ada gandingan 2 orang. Hahaha. Anda lah yang saya apa tak ada teman. Sepatutnya anda kat sini. Tapi sebab you off day kan. Kita faham sangat. It's okay. Ustaz doakan Ustaz, insya-Allah. Baik. Okay, tadi ada soalan berkaitan tentang ibu masuk campur, kemudian kafarah tu berat sikit. Yes, betul Fikunas. Bukan berat sikit lah, mungkin berat. Sebab dia setimpal lah dengan apa yang dia lakukan. Okay, alright. So where are we? Okay, tadi pasal seorang ibu masuk tangan. Okay, kita kena tengok situasi part mana yang kita boleh masuk, part mana yang kita tak boleh masuk. Kadang-kadang tak semua isu yang kita kena masuk campur. Macam contoh ialah barang-barang pasar ke kan, benda-benda yang basic-basic yang tak payah nak kita dapatkan input daripada mertua. Mungkin kalau kita nak dapat resepi, kita nak tahu resepi mertua kita, bolehlah kita tanya kan. Bukan masuk campur. Jangan suami situ tanya dengan you buat dirt je kan. Time perlu awak tak kasi tahu, tapi yang tak perlu pula yang awak masuk. Jadi kalau nak masuk campur tu, tengok situasinya. Kalau macam sesuai, boleh masuk. Okay? Tak ada istilah macam, tak boleh, langsung ibu tak boleh masuk campur. Ini hal ehwal suami isteri. Tidak. Dalam Islam, kita perlu senantiasa ingat antara satu sama lain. Tegur antara satu sama lain. Kadang-kadang kita tak nampak blind spot. Kadang-kadang ibu mertua kita atau ibu kita sendiri akan nampak. So, kalau bila nak rasa sesuai untuk campur, okay. Then, kita just observe. Kita jangan sampai kita masuk into deep sangat. Nanti kita kacau. Just kita tengok. Ni saya rasa kita perlu ada kursus untuk mertua. Biasanya kursus untuk, ni saya pernah terfikir dengan kawan-kawan. Biasanya kita ada kursus rumah tangga kan, untuk pasangan suami isteri. Mungkin kita boleh adakan kursus untuk mertua. Mungkin kursus mertua ni kita fokus on part mana yang kita boleh masuk, part mana yang kita tak masuk, do and don'ts dan sebagainya. Alright. Okay. Tapi Ustaz, bayar kafarah boleh pilih ke atau memang kena puasa 2 bulan dahulu? Okay. Good question. Dia kena usaha dulu. Kalau dia dah buat, try the best untuk buat 2 bulan. Sebab itu dia kena urutan 2 bulan. Kalau end game dia memang dia tak capai, that's it. Dia boleh pilih yang nombor 3. Maknanya dia tak boleh terus pilih yang nombor 3. Dia kena go through this first. Alright? Sebab dia nak kena merasakan dia punya kepenatan. Daripada situ, bila dia dah gagal, maka bolehlah dia melaksanakan kafarah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Okay? Salam Ustaz. Oh, you dah pilih. Okay Ustaz, kalau kita lupa nak sahur, ada ke boleh puasa? Batman Forever One. Malam ni makan tak? Kesian pula kalau tak sahur kan. Macam mana nak puasa? Okay, begini. Saya ada belajar satu teori, ataupun bukan teori lah, saya cuba sendiri. Okay, ni pengalaman. Actually bila malam tu kita dah berbuka kan, actually kita punya sustainability dari sudut food consume tu, kita boleh tahan actually lagi beberapa jam. Maknanya dia boleh cover another satu pusingan puasa. Ni based on experience. Okay? Sebab dari sudut saintifik, lemak-lemak yang ada dalam badan kita ni, dia boleh tukar menjadi tenaga, energi. Jadi alangkah indahnya ya, kita anggap bila kita tak bersahur ni, ada hikmah di sebalik berlaku tidak bersahur. Pastinya bukan awak sengaja untuk tak nak sahur. Betul tak? Kadang-kadang kelajak laris. Kan? Kadang-kadang bangun dia, alamak, dah pukul 6.50, dah azan dah settle dah subuh. Itu mungkin ada hikmahnya. Mungkin Allah nak berikan kita lebih tenaga dari sudut kata orang tu, fat-fat kita ke lemak-lemak kita dibakar. Itu kalau kita fikir kat satu, tapi banyak lagi manfaat sebenarnya. Jadi kalau tak bersahur, tetap boleh sambung berpuasa. No problem. Okay. Alright, salam Ustaz, menggunakan Vicks inhaler, nose inhaler batalkan puasa ke tak? Tidak. Jawapan yang spontan, tidak. Okay, sebab dia bukan satu benda yang
masuk terus ke rongga hidung kita. Okey. Alright, lagi bagus tu kos tu. I belum jadi mutu tapi boleh question. Okey, Rin Mukhirji Okey, good. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa syarat dia that will trigger to pick the third kafarah, macam cuba berapa bulan ke? Okey. Dia begini. Kita tak boleh do sesuatu perkara lebih daripada kemampuan kita. Okay? I know you nak letakkan benchmark. Benchmark orang masing-masing berbeza. Kadang-kadang tiba-tiba orang tu dia dah boleh puasa sampai sebulan. Tiba-tiba the second month dia nak masuk tu, dia dah game over. Ada orang dia 1 hari atau mungkin 3 hari betul-betul, bukan bulan Ramadan. Kita jangan cakap pasal bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia lain, dia punya semangat, energi dia lain. Kalau luar Ramadan, katakanlah second day of Syawal. Okeylah, kita lepaskan Syawal lah. Syawal sebab kita ada 6 days puasa, 6 Syawal. Okay, so kita lepaskan Syawal. Cuba kita try hari-hari tu kita puasa. Saya rasa kalau dalam masa 2-3 hari tu mungkin dah mungkin sebahagian di antara kita. Tapi ada orang okey je hari-hari dia start puasa. Dia rasa macam dia dah lali dengan kata orang tu fasting. So pada diri dia okey. Tapi kalau macam untuk diri kita, mungkin kita rasa kemampuan kita fikir balik, tak boleh lah, aku kerja nak Arab pula tu, nak puasa hari-hari, mungkin tak boleh lah, tak boleh. So masing-masing keadaan berbeza situasinya. Dia tak boleh kasih satu jawapan semua dia sama. Tidak, dia tak ada standardized. So you gauge yourself. Okay, you rasa kalau you boleh, you teruskan. Kalau you rasa memang tak boleh, after 1 week ke ataupun after few days, okay, that's it. You can choose the other alternative to pay your kafarah. Okay, terima kasih. Ustaz, isi dalam iddah raya ni kalau ada tamu boleh tak dia sajikan makanan kuih raya? Apa hukumnya? Isi dalam iddah kalau ada tamu boleh tak dia sajikan makan kuih? Boleh lah, tak ada masalah, tak ada kaitan dengan kata orang tu bab hukum. Ya, sebab dia tengah dalam keadaan iddah iddah. Kan iddah kan? Hari ni kalau ada tamu. Oh, faham. Yelah dalam iddah Okey, faham. Maknanya dia tak boleh jumpa dengan tetamu dan sebagainya. Okey, dia begini. Bila tetamu datang, itu adalah membawa berkat. Okey. Dia bukan kita pergi ke rumah orang. Orang datang kat rumah kita. Okey. If orang datang kat rumah kita, bila kita tak ada helper ke, kita tak ada someone, kita seorang aja. Kan? Mungkin anak-anak kita pun tak ada masa tu. So kita saja yang ada kat situ. Silakan, tak ada masalah. Malah harus, sebab kita nak berikan atimut ta'am. Kita nak berikan makanan, sajian. Kita menghormati tetamu walaupun kita dalam keadaan iddah. Ya, kewafatan, maksudnya meninggal dunia ke suaminya dan sebagainya. Ya, so dibolehkan. Tidak ada masalah. Okey, I think balik kepada perbincangan kita pada hari ini. So saya nak tekankan satu pasal hubungan intim ni. Sebab ada hadis baginda Rasulullah SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam hubungan suami isteri itu adalah sedekah. Maknanya ibadah. Bila kita melakukan hubungan persetubuhan di waktu malam itu di bulan Ramadan, maka di situ adalah ibadah. Kita kena seimbang, balance. Tarawih, yes. Tetapi untuk kita mengeratkan silaturahim kita sama suami isteri, ada cara-cara yang diperbolehkan. Ya, jangan sampai kita rasa kita ni fokus kepada ibadah, kita lupa tentang emosi isteri kita, keperluan suami kita. Ya, kita rasa ni kita jadi orang yang alim, maknanya kita jadi orang yang zuhud, fokus kepada ibadah saja. Yang kita faham ibadah yang maksudnya spiritual. Sedangkan tadi Rasulullah SAW mention hubungan suami isteri itu pun adalah berbentuk sedekah, maknanya berbentuk ibadah. Ya, jadi sahabat, ya, penonton sekalian, jadi Rasulullah SAW ya menekankan kat sini, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita sama-sama compliment each other, suami isteri. Ya, tidak ada istilah bila kita masuk bulan Ramadan totally kita off.
kita buat silent treatment. Silent treatment ni macam-macam kita boleh buat. Silent treatment dari sudut kita tak buat tanggungjawab kita sebagai seorang suami pun sebagai seorang isteri. Nak sentuh pun kita takut. Sebab dia rasa macam bila dia sentuh tu macam seolah-olah macam dia punya puasa tu semakin mengurang dia punya pahala. Allahu Akbar. Okey, sesiapa yang pernah terfikir sedemikian, ya, even kalau dia nak cium pun dia rasa macam boleh ke tak boleh Tak ada masalah. Kalau seandainya kita cium tu atas dasar kasih sayang dan dia berdapat kawal nafsunya, tidak ada masalah. Boleh menjadi harus. Yang menjadi makruh seandainya kalau dia mencium tu, dia menimbulkan syahwat dia, itu yang nak kena berhati-hati, be careful. Mungkin yang orang yang dah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, mungkin bila dia cium isteri dia tak ada rasa, bukan maksudnya dia tak ada nafsu, bukan. Maksudnya dia rasa dah boleh kawal diri dia. Ini kalau yang pasangan yang semalam ni baru bernikah, itu yang mungkin lain sikit lah. Bila dia sentuh sikit aja, dia dah rasa lain. Kalau dah rasa lain, maksudnya dia kena kawal. Tapi macam saya katakan, not only physical touch, cakap aja boleh, tak ada masalah. Untuk kita nak menunjukkan kita ni romantik. Romantik ni bukan hanya kita peluk, bukan hanya kita cium dan sebagainya. Romantik boleh jadi kita nak sampaikan dengan nada yang lembut. Mungkin sebelum Ramadan ni nada kita tinggi, tapi bila masuk Ramadan ni kita sampaikan dengan ucapan yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan santunan. Jadi orang yang mempunyai budi pekerti sedemikian, itu adalah ciri-ciri orang mukmin yang paling sempurna imannya. Saya selalu ingat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa athafuhum li ahli. Jadi orang mukmin yang paling sempurna iman adalah mereka yang punya budi pekerti yang baik, akhlak yang baik dan melayani ahli keluarganya, khususnya isteri dengan penuh kemesraan. Ustaz, boleh mesra ke bulan Ramadan ni? Boleh, tak ada masalah. Ya, asalkan dia tidak sampai tahap yang luar daripada kawalan nafsu kita. Alright. Okey, lagi satu, saya kasih satu kata orang tu, satu senario lah Okey. Ni katakanlah suami balik kan, dah penat kan, suami balik daripada kerja dan sebagainya. Kemudian isteri pula belum siap masak. Kan? Belum siap berbuka pula tu. Paling-paling pun kurma lah dia siapkan. Jadi kat situ suami, yelah, ni spontan kenapa belum siap masak? Kenapa belum? Aku dah penat ni. So para penonton, okey, di sini kita kena pause kejap. So bila kita puasa tu, okey, sama ada kita sedang puasa ke atau ego kita semakin menaik. Itu yang kita nak kena kata orang tu lihat balik. Apakah indikator kita bila kita puasa ni, ada perubahan tak? Ke sama je sebelum masuk bulan Ramadan? Bila kita masuk bulan Ramadan mungkin ada perbezaan. Kita ada berubah sikit. Bila kita balik, kita penat, kita pun faham isi kita pun penat dan sebagainya. Kalau dia tak masak pun kita kena appreciate, kita bantu antara satu sama lain. Mungkin kita dapat kurma lah, boleh kita call delivery, kita order makan, settle. Ini jangan ikut emosi, jangan ikut kita punya keegoan. Nanti kita kata isteri kat rumah mesti kena masak lah. Tapi kalau seandainya hari tu mungkin dia sakit, kita kena ambil, kena ambil tahu tentang pasangan kita. Dan ingat, bila kita dalam bulan Ramadan, bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ. Apabila seseorang kamu berpuasa, jangan berkata kesat ataupun berkata kotor, dan jangan meninggikan suara. Jadi bila kita puasa ni, memang kita puasa tahan lapar. Tetapi dalam masa yang sama, puasa juga menahan kita bila kita nak suara tu, biar dengan suara yang lembut, dengan kasih sayang. Alright. Dan lagi satu lah situasi yang saya nak kasih tahu juga. Okay, sebelum saya nak akhirkan Alright. Ada lagi berapa minit 10 minit insyaAllah. Okay. Ada pula yang cold treatment macam saya katakan. 30 hari. Okay, 30 hari dia jarak dengan isteri dia. Takut batal kata dia. Takut batal puasa. Allahu Akbar. Okay. Isteri dah sejauh kan, emosi dan sebagainya. So
Islam tak suruh kita jadi semakin dingin. Islam suruh kita jadi orang yang boleh kawal diri kita. Jadi sebenarnya bila saya katakan tadi, physical touch, peluk tidak membatalkan puasa, cium tidak membatalkan puasa, sentuhan tidak membatalkan puasa. Sebab kita nak menunjukkan Ramadan ni adalah bulan yang untuk kita mendekatkan dengan pasangan kita, kasih sayang kita. Dan puasa bukan cari sempadan minimum. Puasa adalah cari takwa maksimum. Itu yang kita nak. Baik. Jadi ada beberapa kesilapan lah yang saya nak kongsikan. Biasa dalam pasangan bila kita berpuasa ni. Yang pertama, dia jaga puasa. Tapi dia tak jaga perasaan pasangan. Itu satu. Yang kedua, ini tak tahulah kebanyakan ataupun sebahagian, cold treatment 30 hari, silent treatment. Dia buat isteri tu macam entahlah, macam kayu ke macam apa ke, dia macam buat dia sebab dia nak fokus kepada ibadah, katakanlah. Itu ada kesilapan yang kedua. Kemudian bila kita ketiga, penat, lepas tu jadi alasan kasar. Bila kita lapar, tak masak, kita jadi orang yang lebih kasar. Ini kesilapan yang dalam pasangan kita. Itu adalah cara macam kita nak jadi orang romantik. Kita tak berkasar, kita berlemah lembut. Itu orang romantik. Orang yang kuat, bukan orang yang wrestling. Ini ada hadis dia lah. Orang yang bergusti, tidak. Orang yang boleh menahan marah. Itu yang ketiga. Kemudian yang empat ni kesilapan selalu ni. Ibadah, kata orang tu solo, silo. Suami-suami, isi sendiri kan, suami masjid seorang-seorang, solat tahajud pun seorang-seorang, qiyamul lail pun seorang-seorang. Ni tak best. Yang akhir sekali, kita lupa nak niatkan perkara yang halal. Bila kita buat hubungan suami isteri pada waktu malam ini malam-malam, bila-bila malam lah kita niatkan adalah niat untuk ibadah. Jadi barulah kita rasakan kenikmatan. Kedua, kenikmatan bila kita berhubungan antara satu sama lain, dan kenikmatan kita dapat pahala ibadah. Jadi Ramadan ini adalah bukan untuk kita menang kujah dengan pasangan, tetapi adalah menang kita untuk mendapatkan pahala. Jadi akhir sekali saya nak mungkin ada soalan-soalan yang saya tak dapat nak jawab sebab kita dah nak masuk azan. Jadi akronim pada hari ini adalah dekat. Saya selalu nak akhir dengan akronim D. Doakan pasangan dalam sujud. Bila kita ingat balik, bila sujud yang terakhir yang kita senantiasa doakan untuk pasangan kita. Itu cara untuk kita nak mendekatkan diri kita. E. Empathy ketika kita lapar. Empathy lah. Jangan kita rasa kita yang penat aja kan. Kita balik kerja habis tak ada juadah, berbuka ke apa ke. Kita kena empathy. Kita kena faham. Mungkin dia dah sibuk uruskan anak-anak. Yang ketiga, kawal. K. Kawal lisan kita. Try your best not to yarfuth, yashab, yashab. Jangan kita mengeluarkan bahasa kotor, kesat. Jangan kita meninggikan suara. Ini kita boleh praktis. Dan A. Janganlah kita solo-solo amal bersama. A. Amal bersama dengan pasangan. Dan akhir sekali, T. Tenteramkan rumah dengan memperbanyakkan zikir, dengan kita memperbanyakkan solat sunat, dengan kita memperbanyakkan berkomunikasi dengan pasangan. Kita duduk, relax. Jangan kita always tense. Kalau 30 hari kita tense, pingsan kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang boleh mendekatkan diri dengan Allah SWT dan juga dengan pasangan-pasangan kita. Dan akhir sekali kita nak berikan satu doa yang mudah-mudahan doa ini boleh memberikan satu kata orang tu, keintiman kita apabila kita berada di bulan Ramadan. Doa anda dah berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'al buyutana sakinah wa mawaddah wa rahmah. Ya Allah, satukan hati kami, perbaiki hubungan kami, dan jadikan rumah kami penuh sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang, dan rahmah, keihsanan antara satu sama lain. Mudah-mudahan doa ini kita boleh amalkan bila kita selepas solat ke, ataupun kita tengah down ke, kita ada
perselisihan, ada konflik dengan pasangan kita, bacakan doa ini. Jadi insya-Allah sebagai penutup, saya nak sebutkan satu rangkap. Ramadan bukan bulan menahan cinta, Ramadan bulan menyucikan cinta. Kalau cinta kerana Allah, ia tak pernah menjauh. Kalau kita cintakan Allah, maknanya cinta kita ni tak pernah menjauh dengan manusia, iaitu isteri kita ataupun suami kita. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, mungkin ada soalan-soalan yang mungkin saya tak dapat nak respon. InsyaAllah nanti bila saya bersama dengan pasangan pula, partner saya, Ustaz Hanan, insyaAllah kita akan cuba menjawabnya, insyaAllah. Jadi daripada saya itu saja. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa dan selamat menjalani ibadah qiyamul lail ataupun solat tarawih, insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.